Ahli Jawatankuasa Dewan Ulama PAS, Mokhtar Senik telah mencadangkan agar Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik semula sebagai pengerusi Perikatan Nasional sementara menunggu kehadiran pengganti yang sesuai. Menurut Mokhtar, cadangannya itu bertujuan untuk menenangkan keadaan, bukan untuk memberi sokongan kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Elok juga jika Muhyiddin dilantik semula sebagai pengerusi PN, sekurang-kurangnya sementara menunggu calon yang benar-benar layak yang tidak meminta-minta jawatan. Ini mengikut hadis Nabi yang sering diingatkan oleh Tan Sri Abdul Hadi Awang. Jelasnya, Mokhtar turut menambah bahawa kepimpinan tidak hanya memerlukan kecerdasan, kebijaksanaan, karisma dan keupayaan berbicara dengan baik, tetapi seseorang pemimpin itu juga haruslah bertakwa dan tidak terlalu gairah untuk meraih jawatan. Pemimpin yang benar mungkin akan muncul nanti. Jadi sementara itu, lebih baik Muhyiddin memimpin dulu untuk menenangkan suasana. Ini hanya sekadar cadangan. Jangan anggap saya pro bersatu atau ada niat buruk sebab saya tidak mahu dituduh tidak menyokong pemimpin kita sendiri, katanya sambil menegaskan bahawa PN adalah kelompok mereka bersama. Nanti tentunya orang yang terpaling PAS akan komen, ujar beliau.